Assalamualaikum, selamat pagi. Semua boleh dengar ke? Seorang tolong respon. Boleh cikgu. Okey, terima kasih. So jam dah 10.35. So cikgu mulakanlah. Kalau tengok kat sini ada 83 participant. So kalau ikutkan calon kita tahun ni 116. So mungkin ada yang belum masuk, kejap lagi masuk kot. Okey, link kehadiran cikgu bagi lambat sikit tunggu dekat hujung-hujung sikit. So cikgu minta semua mutekan dulu. Kalau kata ada apa-apa nak tanya ke, nanti baru buka mic lah. Okey. So kita start. Semua boleh nampak skrin Kalau tak nampak, tolong buka mic bagi tahu. Kalau tak nampak cikgu tulis ke apa ke. Okey, so tajuk kita pilih aturan gabungan. So kalau sempat cikgu habiskan satu bab. Kalau tak sempat kita sambunglah dalam kelas. Tapi rasa-rasa sejam setengah ni macam sempat. Okey, so kita start dengan buku galus awak muka surat 45. So untuk bab 4 ni kita ada dua je subtopik, 4.1, 4.2. 4.1 pilih atur, 4.2 gabungan. Kenapa cikgu buat 4.2 dulu? Sebab 4.2 lebih senang daripada 4.1. Okey, so kalau tengok dekat page 45 tu ada bahagian atas tu mesti tahu. Semua ada buku jangan tak ada buku pula. So tulis teruslah. Kita bincang hari ni, tulis terus, lengkapkan buku awak terus. Okey, so bahagian mesti tahu tu kadang-kadang baca pun macam tak berapa faham. So cikgu lebih suka kita tengok soalan terus. Okey, so tengok contoh dekat bawah tu bahagian A. Dia kata cari bilangan gabungan bagi setiap yang berikut. So dia kata dalam satu ujian matematik, murid dikehendaki menjawab 3 soalan daripada 5 soalan yang disediakan. Okey, bermaksud contohnya ada soalan 1, ada soalan 2, ada soalan 3, ada soalan 4, ada soalan 5. Tapi pelajar nak kena jawab 3 sahaja. Jadi kita nak tengok berapa bilangan cara yang boleh dia jawab. Mungkin dia akan ambil soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Itu cara pertama. Mungkin juga dia ambil soalan 1, soalan 2, soalan 4. Mungkin juga dia ambil soalan 1, soalan 2, soalan 5. Jadi awak kena senaraikan semua kemungkinan yang ada. Okey. So cara kita nak senaraikan tu banyak. Okey, kalau tengok jawapan dia pun dia bagi jawapan dia berapa? 10. Ada 10 cara. So kalau awak rajin awak cubalah list. 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 4 ataupun 1, 2, 5. Okey, kalau bukan dia ambil apa pula? Dia ambil 1, 3 dengan 4, 1, 3 dengan 5. Okey, so cara senang kita nak kira berapa bilangan cara yang mungkin tu adalah kita guna ni rumus 5C3. Apa maksud 5C3? Bermaksud daripada 5 soalan yang ada, saya cuma choose 3. 5 choose 3. Daripada 5 soalan yang ada, saya pilih 3. Yang bahagian tengah ni, yang bahagian cikgu highlight hijau ni, tak perlu buat pun tak apa. Benda apa tanda seru tu? Yang itu adalah factorial. Yang tu kejap lagi kita bincang. Okey, tapi dalam exam, awak dah boleh lompat terus je. Awak tulis 5C3, lepas tu terus tulis jawapan dia sama dengan 10. Okey, so cuba kita tengok soalan dekat sebelah tu. Satu jawatan kuasa, tahu tak nak tekan kalkulator macam mana? 5C3. Okey, tengok kat sini. Kalkulator yang paling kiri sekali tu. Cikgu dah tunjuk. Okey, nak kira 5C3 macam mana? Pertama sekali, awak tekan nombor 5. Nampak tekan nombor 5. Lepas tu nak tekan C tu ada 2 button. Tekan button shift dan juga button bahagi. Okay, shift dengan bahagi tu mewakili C. Lepas tu tekanlah nombor 3. Lepas tu tekanlah sama dengan, keluarlah jawapan 10. Sebab tu cikgu suruh pegang kalkulator. Cikgu pesan kena ready dengan kalkulator. So cuba tekan dapat ataupun tak dapat. Okay. Kalau awak diam je ni, maksudnya cikgu assume awak okay tau. So kalau tak okay, tolong buka mic, somebody please tell something lah. Ataupun kalau nak cepat, boleh call phone cikgu pun boleh. Kalau tiba-tiba ada tak dengar ke apa ke, call phone cikgu. Okay, so kita berbalik kepada soalan nombor 1. Satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 5 orang ahli perlu dipilih daripada 8 orang calon.
So calon ramai 8 tapi kita cuma nak 5 sahaja. Jadi bilangan cara tu adalah 8C5. Daripada 8 orang saya nak pilih 5 sahaja. 8 choose 5. So jawapan dia boleh terus tekan kalkulator lah. Jawapan dia awak akan dapat 56. Okey, ini soalan nombor 2. Terdapat 10 orang pemain dalam pasukan bola tanpa sekolah. Tentukan bilangan cara memilih 6 orang pemain untuk bermain di suatu pertandingan. So tim dia ada 10 orang semua sekali. Tapi nak masuk pertandingan nak 6 sahaja. So daripada 10 C 6. Okey, 6 tu dekat bawah kecil. Okey, lepas tu tekan je kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 210. Okey. Yang ni mudah je. Tu kalkulator cikgu tadi. Okey, kita masuk kepada soalan dekat bawah tu. Ada satu lagi contoh. Dia kata 8 pasukan mengambil bahagian dalam satu liga bola keranjang. Okay, 8 pasukan So maksudnya ada pasukan 1, pasukan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. 8 pasukan. Setiap pasukan akan bertemu dengan semua pasukan yang lain. Bermaksud pasukan pertama, pasukan 1 dia akan berjumpa dengan pasukan 2 lawan. Pasukan 1 dia akan berjumpa juga dengan pasukan 3 lawan. Pasukan 1 dia akan berjumpa juga dengan pasukan 4 lawan. Macam tu. Okey. Jadi cari bilangan cara permainan itu boleh diaturkan. Jadi jenuhlah kalau awak nak buat satu-satu kan. Jadi kita gunalah kaedah choose ni. So jawapan dia adalah 8 choose 2. Kenapa? Sebab bila nak berlawan mesti ada, nak buat match mesti ada 2 pasukan. So daripada 8 pasukan ni, setiap kali nak buat match kita akan pilih 2 pasukan. So 8C2. Yang ini tak perlu tulis pun tak apa. Okay, 8C2 terus dapat jawapan 28. Tengok soalan nombor 3 tu. Sebuah gerai menjual nasi campur. Dia menyediakan 10 jenis lauk dan sayur. Maksudnya 10 tu dah campur lah. Ada lauk, ada sayur. Cari bilangan cara untuk memilih 2 jenis lauk atau sayur yang berlainan. Okay, ni tak ada masalah. Maksudnya daripada 10 tu, dia cuma nak pilih 2. So direct je. Straightforward. Okay. 10 choose 2. So jawapan dia adalah 45. Soalan nombor 4, 2 orang murid akan dipilih sebagai wakil kelas daripada sebuah kelas yang mempunyai 30 orang murid. So daripada 30 orang, kita cuma nak dapatkan 2 wakil. So 30 choose 2. So jawapan dia adalah 435 cara. Okey. Kalau ada yang tak sempat salin ke, laju sangat ke pun tolong bagi tahu cikgu. Sebab cikgu tengok PowerPoint cikgu je ni, cikgu dah tak nampak dah chat ke apa semua tu. So tolong buka mic Anything please open the mic. Kalau ada kawan-kawan yang raise apa-apa concern dekat chat tu, tolong notify cikgu ni buka mic. Okey, bahagian sorry. Okey, kita jawab soalan tu. Okey, bahagian B tu muka surat 46 Kita dah masuk muka surat 46. Dia kata contoh tu awak tengok sendirilah nanti. Kita jawab soalan terus nombor 1. Cari bilangan segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. So heksagon ni awak tahu adalah ya Allah, nak sebut apa ni? Heksagon ni adalah mempunyai berapa bucu? 6 bucu. 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Ini adalah heksagon. 6 bucu. Dia ada 6 sisi. 1, 2, 3. Cukup ke tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Okey. Jadi daripada heksagon ni, awak nak bentukkan sebuah segitiga. So kalau segitiga dia mestilah ada 3 bucu. So pilihlah, mungkin nak pilih bucu yang ni, ataupun bucu yang ni. Jadilah dia satu segitiga. Ataupun mungkin nak pilih bucu yang ni, ataupun bucu yang ni. Jadilah segitiga. Jadi kalau kita nak tengok berapa segitiga yang boleh kita hasilkan, maksudnya daripada 6 bucu heksagon tu kita pilihkan 3. So 6C3. Tak apa, abang ada.
Sorry, anak pun PDPR juga. Ada gangguan sikit-sikit. Nanti abang buatkan. Mami dah bagi tahu abang. Mami dah minta tolong abang tadi. Okey, nombor 2, cari bilangan segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah oktagon. So, oktagon ni dia ada 8 bucu. Jadi kita nak bentuk segitiga, segitiga cuma perlukan 3 bucu. Maksudnya 8C3. So 8C3 tu akan menghasilkan jawapan 56. Okey. Nanti cikgu bagilah break sekejap ya. Kejap lagi. Ni baru start kan, awal lagi. Okey, soalan C. Selesaikan masalah yang berikut. So contoh ada kat sini, nantilah awak tengok contoh tu, kita jawab soalan terus. Soalan nombor 1. Satu jawatan kuasa PIBG akan dibentuk. Ya. Takkan. Tak apa, nanti Ustaz dah ada nombor kita, nanti Ustaz call. Tunggu je. Pukul 11 macam tu. Sorry ya, maaf ya. Suatu jawatan kuasa PIBG akan dibentuk dengan memilih 3 orang ibu bapa daripada 8 orang ibu bapa dan 4 orang guru daripada 10 orang guru. So dia ada dua kategori lah sekarang ni. Dia ada kategori ibu bapa, dia ada kategori guru. Untuk ibu bapa ni dia ada 8 orang. Untuk kategori guru tu pula dia ada 10 orang. Tapi dia nak bentukkan AJK PIBG ni dia tak nak semua. Dia tak nak semua 18 orang. Dia cuma nak pilih 3 je ibu bapa. Bermaksud daripada 8 tu awak perlu choose 3. Kemudian dia nak 4 orang je guru. Maksudnya daripada 10 awak perlu choose 4. Lepas tu antara dua-dua ni awak perlu darab. So 8C3 darab 10C4. So kiralah guna kalkulator. 8C3 awak akan dapat 56. 10C4 awak akan dapat 210. Cuba semak betul tak, tekan kalkulator awak. So jawapan akhir dia adalah 11760. Okay, 11,760 cara. Okey, soalan kedua. Somebody tolong respon. Okey ke so far? Okey, cikgu. Thank you. Alright. Okey. Suruh orang diam kan, bila diam sangat tiba-tiba risau pula. Dalam satu jamuan buffet, Grace memilih 2 jenis lauk daripada 8 jenis lauk dan 3 jenis pencuci mulut daripada 6 jenis pencuci mulut yang dihidangkan. Cari bilangan kombinasi makanan berbeza yang mungkin dipilih oleh Grace. So biasa dia akan pilih satu lauk, satu pencuci mulut lah. Dia 2 kategori sekarang ni, kategori lauk. Okey, kategori apa ni? Sekejap ya, pen cikgu jam sekejap. Sorry, dia auto off. Okey. Lauk tadi dia ada 8 jenis lauk. Okey, 8 lauk dan juga 3 pencuci mulut. So dia cuma nak pilih 2 je lauk. Nak pilih 2 lauk. 6 pencuci mulut. Ada 6 pencuci mulut tapi dia nak pilih 3 sahaja. Bermaksud kat sini daripada 8 awak choose 2, kemudian darabkan dengan daripada 6 pencuci mulut awak cuma nak pilih 3. Jadi tekanlah kalkulator. 8C2 awak akan dapat 28. 6C3 awak akan dapat 20. Jadi jawapan dia ialah 560 cara. Okay. So nanti kalau awak rajin, awak patahlah balik tengok contoh dia tu. Awak try buat. Tutup dulu jawapan dia tu. Try buat. Okey, kemudian soalan D. Soalan D pun sama, cikgu tak nak komen dekat contoh ni. Cikgu nak buat soalan terus, nak jimat masa lah. Nanti awak tengok contoh, awak try tutup jawapan tu, tengok sama tak jawapan yang awak dapat. Okey, soalan 1. 6 orang daripada 15 orang murid akan dipilih untuk menerima insentif PIBG.
Maksudnya sekarang ada 15. Tapi kita cuma nak pilih 6. Antara 15 orang murid itu terdapat 2 orang adik-beradik. Okey. So 15 orang ni 2 orang tu dah adik-beradik. 3 maksudnya ada baki lagi seramai 13 orang. 13 orang tu bukan adik-beradik. Okey, total dia 15. Jadi soalan A dia suruh cari bilangan cara nak pilih 6 orang. Jika 2 adik-beradik itu mesti dipilih. Okey, so dia ada syarat kat sini. Dia kata 2 orang adik-beradik ni, cikgu bulatkan merah ni mesti dipilih. So kalau kita confirm nak pilih dia, maksudnya kita akan tulis di sini 2C2. Apa maksud 2C2? Daripada 2 adik-beradik tu, saya pilih 2 sekali. 2C2. Okey, so daripada 6 ni, kita nak pilih 6, sekarang kita dah pilih 2. Maksudnya baki kita nak kena pilih berapa lagi? Kita nak kena pilih 4 lagi, nak cukupkan 6. Jadi kita akan buat apa? Darab, dia mesti darab. Okay, so kita dah pilih 2, kita nak pilih lagi 4. Okay, 2 tambah dengan 4 barulah cukup 6. Tapi nombor atas tu nak letak berapa? Kita kena letak 13. Kenapa? Sebab 2 beradik yang cikgu bulatkan merah tadi tu dah terpilih dah. So 2 ni dah hilang dah. So 2 ni dah hilang, dah confirm dipilih. So tinggal balance 13, daripada 13 tu kita pilih lagi 4 untuk cukupkan 6 orang. Okay, boleh faham Kalau tak faham bagi tahu. So awak tekanlah kalkulator. 2C2 jawapan dia 1. 13C4 jawapan dia 715. Jadi jawapan awak adalah 715. 7 ni 7. Ya Allah. 715. Okey, soalan kedua. Sekurang-kurangnya seorang daripada 2 adik-beradik itu mesti dipilih. Baca betul-betul. Sekurang-kurangnya seorang mesti dipilih. Apa maksud dia? Dia ada 2 kes dekat sini. Kes pertama dan kes kedua. Apa kes pertama, apa kes kedua? Bila dia kata sekurang-kurangnya mesti dipilih, maksudnya nak tak nak mesti ada seorang. Ataupun dua-dua orang sekali pun boleh. Minta maaf sekejap. Abang nak buat kerja di pukul 11. Abang guna laptop. Abang guna phone. Tahu lah kat rumah. Tak apa. Nanti cikgu call, awak angkat je. Tak apalah. Nanti lepas ni Mami call start. Tak apa, biar je nanti Mami call start. Minta maaf sangat-sangat. Macam ni lah, ada 2 orang anak PDPR kat rumah juga. Okey, kes 1. Kes 1 adalah kalau salah seorang je terpilih. Kes 1 adalah kalau salah seorang saja terpilih, dan kes 2 tu adalah kalau dua-dua sekali terpilih. Okay, so kes 1 salah seorang terpilih. Kes yang kedua, dua-dua terpilih. Macam tu. Sebab dia kata sekurang-kurangnya mesti ada seorang. So seorang boleh, 2 orang pun boleh. Okay, nanti Mami tulis dekat grup. Dah Imran pergi rehat je dulu. Okay, kes kalau dua... Tak payah ngaji lagi. Nanti Mami call ustaz. Ya Allah. Okay, awak tengah mengira ke? Awak tunggu cikgu ke? Okay, kes kalau kedua-dua terpilih tu adalah kes yang bahagian A tadi tu. Yang 2 orang adik-beradik itu mesti dipilih. So 715 tadi. So untuk kes yang kedua ni awak tak payah kira dah. Ini awak dah dapat dah figure dia. Figure dia 715. Yang awak nak kena kira adalah kes pertama ni. Kalau salah seorang tu terpilih. So macam mana nak kira untuk salah seorang terpilih ni? Cara kira dia ialah awak kena buat 2C1. Kenapa C1? Sebab kita nak pilih seorang je. Adik-beradik tadi ada berapa orang? Adik-beradik ada 2 orang. Okay, so kita nak pilih 1 saja. So 2C1. Okay.
Kemudian balance dia kita nak kena cari berapa orang lagi? Kita nak kena cari 5 orang lagi. Sebab kenapa? Kita nak cukupkan 6. Okay, 1 tambah 5 ni akan dapat 6. Okay, so atas ni nak guna nombor berapa? Guna nombor 13. Okay, sebab apa? Sebab jangan ambil ni daripada 2 ni dah adik-beradik. 2 adik-beradik tapi kita nak pilih seorang je. So seorang lagi tu kita kena kick dia. Dah ambil seorang lagi kita kena terus ignore. So nak cukupkan 6 orang, kita pilih lagi 5 orang daripada balance 13 orang yang bukan adik-beradik tu. So awak tekan kalkulator, 2C1 darab dengan 13C5, awak akan dapat jawapan dia 2574. Lepas tu antara kes 1 dengan kes 2 ni awak perlu buat apa? Awak perlu tambah. Sebab dia kes 1 atau kes 2. Kalau atau ni kita kena tambah. Jadi jawapan dia ialah, mana cikgu nak conteng? Cikgu conteng kat soalan ni lah. Jawapan dia ialah 2574 ditambah dengan 715. Dapatlah jawapan 3289. Awak dapat tak? Dapat. Okey, sorry lah ya. Dapat cikgu. Buruk pula. Buruk betul slide cikgu yang ni. Okey, banyak gangguan tadi, sorry. Okey, so jawapannya 3289. Boleh faham Boleh. Kes A kalau dua-dua tu mesti dipilih. Kes B tu sekurang-kurangnya ada seorang. So dia mesti ada 2 kes. Mungkin seorang saja ataupun mungkin dua-dua dipilih. Sebab dia kata sekurang-kurangnya seorang. Cikgu. Ya. Bukan 14.5 ke? Apa dia? Yang kes 2 tu. Dia tak. Kes 1 tu dia tak boleh 14C5. Sebab kes 1 ni kes dia nak pilih salah seorang. So bila dia nak pilih salah seorang, sini ni kita dah buat 2C1. Maksudnya daripada 2 orang saya dah pilih seorang. So bila saya dah pilih seorang lagi tu you memang confirm tak dapat sebab I dah pilih seorang. Okay, sebab kes 1 dia nak salah seorang. So kita tak boleh masukkan dia balik jadi 14. So dia memang totally tak dapat. So daripada 13 orang lagi tu kita pilih 5. Okay, clear Okay, clear. Alright. So nombor 2. Soalan nombor 2, satu rombongan ke Pulau Pinang terdiri daripada 12 pelancong. Hitung bilangan cara untuk membawa semua pelancong itu jika 3 buah kereta digunakan dengan muatan setiap kereta ialah 4 orang. So soalan macam ni, dia ada 3 kereta. Soalan A dia ada kereta 1, kereta 2, kereta 3. Dia ada seramai 12 orang pelancong. So caranya ialah awak muatkan satu-satu kereta. So kita start dengan kereta pertama dulu. Kereta pertama boleh muat 4 orang sahaja. Okay, setiap kereta ni muatan dia 4 orang. So daripada 12 orang tu kita perlu pilih dulu 4 orang masuk dalam kereta pertama. So 12C4. Dah penuh kereta 1 baru kita masukkan dalam kereta 2. Okay. So tadi daripada 12 orang, so dah settle masuk 4 orang, so tolaklah 4. Tinggal 8. So untuk masukkan dalam kereta 2 kita ada 8 pilihan. 8 orang kita pilih berapa? 4. Sebab apa? Muatan kereta tu 4. So dah settle dah penuh dah. Kereta 1 dah penuh, kereta 2 dah penuh, baru kita masukkan kereta 3. So tadi 12, dah tolak 4 masuk kereta pertama. Tolak lagi 4 masuk kereta kedua. Tinggallah balance dia 4. So 4 orang ni tak ada pilihan lain. 4 orang tu kita choose, kita pilih masuk kereta yang ketiga. So 4 choose 4. Penuhlah 3-3. Jadi antara 3-3 ni dia perlu dah darab. So 12C4, darab 8C4, darab 4C4. So awak boleh tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapan dia 34650. Tekan kalkulator dapat ke tak? Cikgu minta 30 saat nak teks ustaz anak ni, nak bagi tahu kejap. Kejap je.
Okey. Nombor 2, nombor 2 pula, B. B kalau dia guna 2 buah van dengan muatan setiap van ialah 6 orang. Sekarang van pula tukar. So ada satu van, ada satu lagi van. Dalam ni muat 6 orang, dalam ni pun muat 6 orang. Tapi konsep dia sama je. Konsep dia penuhkan van yang pertama. So daripada 12 orang, kita pilih dulu 6 orang untuk masukkan dalam van yang pertama. So van pertama dah penuh. Tinggallah balance dia berapa tadi? 6 orang. 6 tu kita pilih ke 6-6-nya, kita sumbat dalam van kedua. So penuhlah dua-dua. Jadi 12C6 darab dengan 6C6. So awak boleh kira, guna kalkulator lah. Jawapan dia awak akan dapat 924. So selesailah dekat situ bahagian gabungan. So 4.2 bahagian gabungan selesai, barulah kita masuk ke bahagian pilih atur. So kita ada 1 jam lagi, insyaAllah sempat. Okay, subtopik 4.1, pilih atur. Dekat buku awak akan jawab dekat muka surat 41. Kat sini. Okay, so dekat bahagian pilih atur ni sebelum, kalau awak tengok tajuknya pun, pilih atur. Atur tu maksudnya kita susun. So kita pilih dan kemudian kita susun. Jadi sebelum kita susun, kita akan belajar 2 benda dulu. Okay, kalau tengok kat sini, kita akan belajar petua pendaraban dengan kita akan belajar pasal faktorial. Okay, so kita tengok dulu petua pendaraban. Ada bunyi orang nak masuk ke tu? Kejap cikgu tengok jap. Tak ada apa-apa. Ya Allah sayang, Mami tengah mengajar. Kejap boleh? Pukul 12 nanti Mami siap. Okey? Okey, sorry. Nanti tahu. Kejap sikit. Nanti Mami tengokkan. Pukul 12 nanti semua Mami tengokkan. Okey? Dengan cerita pasal dia semalam. Yelah. Pukul 12 tahu. Okey, kejap tahu cikgu tengok chat ni tak ada apa-apa masalah. Tak ada orang nak masuk ke apa. Okey, so cikgu teruskan. Okey, petua pendaraban. So cuba tengok soalan A. Tentukan bilangan cara dengan menggunakan petua pendaraban. So bilangan cara tu yang tadi tu, yang gabungan tu sebenarnya. Bilangan cara tu gabungan tadi, tapi kita ada cara lain, cara guna petua pendaraban. Okey, so contoh ni dia bagi Aziz, dia ada 4 helai kemeja dan 3 pasang seluar. So let's say dia ada kemeja A, kemeja B, kemeja C. Kemudian dia ada seluar 3 seluar. 4 helai kemeja, 4 helai kemeja maksudnya A, B, C, D. So 3 helai seluar, contohnya P, Q dengan R. So cari bilangan cara dia nak padankan kemeja dengan seluar dia. So mungkin dia ambil kemeja A, dia pakai dengan seluar P. Mungkin juga dia ambil kemeja A, dia pakai dengan seluar Q. Macam itulah. So kalau awak rajin, awak senaraikan semua, awak akan nampak ataupun awak akan dapat 12 cara memadankan kemeja dengan seluar tu. Okey. So kalau dalam yang kita belajar choose tadi tu, kita boleh buat macam ni. Daripada 4 helai kemeja, saya cuma pilih 1. Kemudian daripada 3 helai seluar, saya cuma pilih 1. Tu dapat juga jawapan dia. 4 darab dengan 3. Itu adalah 12. So inilah pendaraban dia tu. 4 darab 3 ni. So sebenarnya lebih kurang je petua pendaraban dengan yang tadi tu, yang choose tu. Maksudnya kalau petua pendaraban, kalau disuruh awak guna petua pendaraban, awak kena tunjuklah ni. 4 darab dengan 3. Okey. So tengok soalan 1. Satu set makanan tengah hari boleh dipilih daripada 3 jenis lauk dan 5 jenis minuman. So lauk ada 5,
lauk ada 3. Lauk ada 3, minuman ada 5. So kalau dia nak petua pendaraban, awak akan tulis apa? Awak akan tulis 3 darab 5. 3 tu dapat daripada mana? 3 jenis lauk, saya pilih 1. 3 choose 1. 5 tu dapat daripada mana? 5 minuman, saya pilih 1 je. 5 choose 1. So 3 darab 5, dapatlah jawapan dia 15. Soalan nombor 2, terdapat 4 batang jalan yang menghubungkan rumah Rosni dengan nenek dia. Cari bilangan cara Rosni pergi dan balik rumah nenek dia. So pergi sekali, balik sekali tau. So pergi ada berapa jalan? Pergi ada 4 pilihan. 4 pilihan jalan. Pilih 1. Nak balik ada berapa? Sama juga, ada 4 pilihan juga. So 4 darab 4. Jadi jawapan dia 16. Okay. So sebenarnya petua pendaraban dengan yang choose tadi tu gabungan tu lebih kurang je sebenarnya. Benda yang almost the same. Same lah sebenarnya. Okey, contoh yang kedua, ni soalan lain sikit. Ni soalan gabung-gabung tadi. Gabung-gabung, ini soalan lain sikit. Assalamualaikum, Ustaz. Minta maaf dah tulis dekat grup tadi. Hari ni Imran tak boleh nak mengaji. Nanti saya nanti saya tengokkan kat rumah Minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Nombor contoh dulu. 3 orang murid duduk dalam sebaris untuk suatu sesi penggambaran. Cari bilangan cara menyusun murid-murid itu. Okey, so kita ada murid 1, murid 2, murid 3. So macam mana kita nak susun dia? Cara dia kalau soalan macam ni, awak letak tempat duduk tu. Tempat duduk pertama, tempat duduk kedua, tempat duduk ketiga. So kita penuhkan satu-satu. Kita penuhkan yang ni dulu. Okey, kata kalau 3 kerusi kosong ni, kita letak dulu. Nak letak kerusi pertama, kita ada berapa pilihan orang dia? Kita ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Okay. So maksudnya di sini kita ada 3 pilihan untuk isi kerusi pertama. Apabila kerusi pertama sudah diisi, kita nak isi pula kerusi kedua tu, kita tinggal pilihan berapa orang? Tinggal lagi 2 orang sahaja. Sebab apa? Sebab seorang dah duduk dah kerusi pertama tadi. Awak imagine Awak imagine dekat kelas tu, dekat depan tu cikgu letak 3 kerusi. Lepas tu cikgu panggil 3 orang. Cikgu panggil Syafinas, cikgu panggil Alisha, cikgu panggil Brian. So daripada 3 orang tu, cikgu akan pilih salah seorang je. Cikgu akan letakkan dekat kerusi pertama. Lepas tu, Brian dah duduk diam-diam kat situ. So cikgu ada 2 pilihan lagi nak isi kerusi yang kedua. Sama ada Alisha ke Syafinas. So 2 pilihan, cikgu letak nombor 2. Okay. Lepas orang masuk yang kerusi kedua tu, dah tak ada pilihan dah. Yang hujung ni memang tinggal seorang je. So confirm dia kena duduk kat situ. Jadi inilah petua pendaraban dia. 3 darab 2 darab 1. Okay. Jawapan dia adalah 6. Cikgu nak singkatkan boleh? 3 faktorial aja. Yes, of course boleh. Kita tak ajar faktorial lagi. Tapi okeylah, alang-alang Fredrik dah sebut, cikgu terus tulis kat sini. Okay. Kalau awak jumpa ada nombor urutan dia macam ni, 3, 2, 1. Okay. Dia berturut-turut. Dia turun 1. Lepas 3, 2. Lepas 2, 1. Dan dia mesti berakhir dengan 1. So ini adalah 3 faktorial. Cuma tadi sebab kita tengah belajar petua pendaraban. So kalau soalan kata tentukan bilangan cara dengan menggunakan petua pendaraban, Fredrik kena bagi jawapan 3 darab 2 darab 1. Okay. Tapi benda ni adalah 3 faktorial sebenarnya. So itulah dia faktorial yang ada dekat bahagian contoh ni. Apakah maksud n faktorial? N faktorial ialah bermula dengan n, didarab dengan n kurang 1, didarab dengan n kurang 2 dan seterusnya sampailah ujung sekali tu dapat 1. Contohnya kalau 5 faktorial itu bermaksud dia start dengan 5, dia darab dengan 4
dia darab dengan 3, dia darab dengan 2, last kali 1. So itu adalah 5 faktorial. Okay? Okay, so tengok soalan nombor 3 tu. Cari bilangan nombor 3 digit yang boleh dibentuk dengan menggunakan digit 4, 6 dan 8. So pilihan nombor dia ada 3 dan dia pun memang nak buat nombor 3 digit lah. 1, 2, 3. So case dia sama tadi macam kita nak susun 3 orang murid tu. Okay. Tempat pertama kita nak susun dia, kita ada 3 pilihan. Okay, bila dah masukkan 1, tinggal lagi 2 pilihan. Bila dah masukkan lagi 1 kat tengah tu, last kali cuma tinggal 1 pilihan. So yang ni pun sama, 3 darab 2 darab 1, jawapan dia 6. So kena tulis 3 darab 2 darab 1 sama dengan 6. Nombor 4, cari bilangan kod yang terdiri daripada 1 simbol, 1 huruf dan 1 digit dalam tertib itu yang dapat dibentuk. Okey, dia nak membentuk satu kod. Kod ni dia mesti dalam tertib simbol. Cikgu tulis S simbol diikuti dengan huruf diikuti dengan digit. Simbol, huruf, digit. Okey. Simbol. Awak tengok simbol yang dia bagi dekat situ. Ada berapa tu? Cikgu highlight warna kuning. Simbol pagar, simbol atau tu dengan simbol bintang tu. So dia ada 3. Maksudnya kat sini dia ada 3 pilihan. Dia nak 1 je, cuma dia ada 3 pilihan. Yang huruf pula dia ada berapa huruf? Cikgu highlight hijau. Dia ada 3 huruf. A, B atau C. Dia nak berapa? Dia nak 1 je. Tapi petua pendaraban ni dia suruh tulis pilihan yang ada. Pilihan yang ada berapa? 3. Okey, nombor pula cikgu highlight kuning balik. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Tapi dia nak pilih berapa? Dia nak pilih 1 je. Tapi pilihan yang dia ada adalah 5. So dalam petua pendaraban ni kita kena tulis pilihan yang dia ada. So 3 darab 3 darab 5. Jawapan dia ialah 45. Okey, boleh? Awak nak break sekarang ke? Kejap lagi. Dia nak teruskan je tanpa break. Teruskan cikgu, terus. Okay, ramai setuju ke nak teruskan? Teruskan. Setuju. Okey, boleh kita teruskan. Okey, so sekarang barulah kita masuk pilih atur. Okey, pilih atur ni dia ada beberapa kes. Okey, ni cikgu tunjuk contoh je tau. Kes yang ada contohnya macam ni. Ini kita cerita pasal semua objek ni objek yang berbeza. Kita ada 10 objek. Awak nampak cikgu bulatkan merah tu? Kita ada 10 objek. So objek ni semua berbeza-beza. Ataupun kita ada 10 orang berbeza-beza. Lepas tu cikgu nak pilih semua, cikgu nak ambil semua 10 orang tu. Cikgu nak susun dia duduk sebaris. So berapa cara cikgu boleh susun dia? Okay, ada kes kedua pula. Cikgu pilih juga semua 10 orang tu. Tapi cikgu susun dia, cikgu susun dalam bulatan. Macam mana cara cikgu nak susun dia? Berapa cara cikgu boleh susun? Kes yang ketiga. Daripada 10 orang tu, cikgu tak nak semua. Daripada 10 objek tu, cikgu nak sebahagian je. Cikgu nak 5 je. Lepas tu 5 yang cikgu pilih tu, cikgu susun sebaris. Kemudian kes yang keempat, daripada 10 objek tu, cikgu pilih 5 je. Tapi, cikgu susun dia dalam bulatan. Okay, so awak nampak cikgu pecah-pecahkan kategori dia tu. So, kita tengok kategori yang pertama dulu. Ada 10 objek, cikgu pilih semua 10-10, cikgu susun sebaris. So, ini soalan dia. Dalam buku awak lah, muka surat 42. So bahagian atas sekali, cari bilangan pilih atur. So soalan dia adalah bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. Okay. Tak payah tengoklah contoh, tengok soalan je terus. 7 orang ahli kadet polis berdiri dalam sebaris untuk kawat kaki. So ada 7 orang ahli kadet. Of course lah orang yang berbeza-beza, bukan orang yang sama. Kalau sama tu hantu. Okey, so ada 7. Nak susun sebaris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau petua pendaraban tadi, macam kita discuss tadilah. Cikgu nak susun yang paling tepi ni, cikgu ada berapa pilihan? Cikgu ada 7. Lepas tu dah masuk seorang, nak letak tempat kedua ni, ada berapa pilihan? Ada 6. Yang ketiga, 5. Sentiasa berkurang 1 lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So kita dah bincang tadi, kalau penurunan dia sebanyak 1 berturut-turut dan berakhir dengan 1, ini adalah 7
faktorial. So, kalau soalan tu tak sebut pun nak suruh guna petua pendaraban, jawapan yang awak kena bagi 7 faktorial. Dan cikgu highlight hijau ni. Bagi je yang tu terus. Tak payah tunjuk dah lah yang atas ni. Okay. So 7 faktorial, awak tekanlah kalkulator. Ya, lupalah nak cakap macam mana nak tekan faktorial. Okay, tengok balik kalkulator cikgu ni. Yang tengah ni. 7 faktorial. Nampak kan? So awak tekan nombor 7, cikgu highlightkan warna kuning ni. Tekan nombor 7. Lepas tu faktorial tu dia mesti ada 2 button. Button shift dengan button X power negative 1 tu. Jumpa tak kat kalkulator awak? Cari sampai jumpa. Lepas tu barulah awak tekan sama dengan. Lepas tu dapatlah jawapan dia 5040. Mana tadi? Kat mana kita? Okay, sini. So jawapan dia adalah 5040. Okay, so seterusnya nombor 2. 6 buah komputer riba berlainan disusun dalam sebaris. So dia nak susun 6 sebaris. Maksudnya daripada 6 tu 6 dia nak ambil, nak susun sebaris. Jadi jawapan dia adalah 6 faktorial. So 6 faktorial, tekan je kalkulator, akan dapat jawapan dia 720. Maksudnya contoh tadi, kalau ada 10 objek, lepas tu cikgu nak pilih semua 10-10 tu, cikgu nak susun dia sebaris, maka jawapan dia adalah 10 faktorial. Okey, soalan kedua. Kes kedua. Tadi kes pertama diberi, nampak cikgu highlight kuning atas tu. Diberi sebanyak n objek, pilih kesemuanya, susun sebaris. Kes kedua, diberi sebanyak n objek, pilih semua juga. Tapi susun dalam bulatan. Kalau dalam bulatan, dia kena tolak 1. Maksudnya, tengok contoh tu. Kalau barang dia ada 5 tu semua kita nak susun dalam bulatan. Tapi bila kita nak kira, kita bukan buat 5 faktorial. 5 faktorial tu kalau dia susun sebaris. Tapi kalau dalam bulatan, awak kena kurangkan 1. Dia akan jadi 4 faktorial. Kenapa? Kenapa ni kalau cikgu nak bincang kat sini, panjang sikit. Jadi cikgu tak nak bincang kat sini. Yang tu cikgu tangguh postpone bawa ke kelas nanti. Kita tengok kat kelas. Ataupun kalau siapa-siapa rajin boleh tengok dalam buku teks ada sebenarnya explanation dia. Okay, ada ni tapi nantilah awak tengok nanti. Okay, sebab cikgu punya target hari ni cikgu nak habiskan dia punya syllabus tu. So explanation yang ni kita boleh bincang dalam kelas later. Okay, so awak cuma ingat je bila dia nak susun dalam bulatan, kena kurangkan 1. Kalau barang tu ada 5, susunan dia 4 faktorial. Okay, so nombor 1 soalan dia, cari bilangan cara untuk menyusun huruf dalam perkataan adil. Adil ni ada 4 huruf. So 4 huruf tu dia nak susun. So kalau dia nak susun sebaris, kita akan susun 4 faktorial. Tapi bila dia nak susun dalam bulatan, bilangan cara dia akan jadi 3 faktorial. So 3 faktorial adalah 3 darab 2 darab 1. Jawapan dia 6. Okay. Soalan nombor 2, cari bilangan cara untuk 6 orang murid duduk di sebuah meja bulat. Bulatan lah tu. Meja bulat maksudnya susun secara bulatan. So 6 orang tu kita nak susun. Kalau sebaris 6 faktorial. Kalau bulatan dia akan jadi 5 faktorial. So jawapan dia ialah 120 untuk 5 faktorial. Okay, so yang ni cikgu tak bincang, cikgu tunjuk je, nak bagi tahu ada dalam buku teks. Okay, so mana tadi kalau cikgu tulis balik kat sini tadi ada 10 objek, cikgu pilih semua 10 tapi cikgu susun dalam bulatan. So dia bukan 10 faktorial, dia 9 faktorial. Okay, kes yang ketiga. Mana dia? Kes yang ketiga. Diberi sebanyak n objek tapi kita tak nak semua. Kita nak pilih sebanyak R sahaja. Cikgu bulatkan merah tu. Tak nak semua. Nak ambil sebahagian je. Lepas tu kita nak susun dia sebaris. Okay, tengok soalan contoh tu biar. Tengok soalan. 1 nombor 4 digit dibentuk dengan menggunakan digit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada berapa? Ada 6 digit sebenarnya.
So N kita tu adalah 6. Tapi kita cuma nak membentuk nombor 4 digit. So kalau 4 digit maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4. So kalau dalam kes ni kita nak pilih sebahagian saja, kita tak nak semua, kita akan guna permutation. Kita akan buat daripada 6, saya cuma pilih dan aturkan 4. So that is 6P4. Macam mana nak tekan P? Dekat dalam kalkulator, tengok balik kalkulator cikgu kat atas ni. Kalkulator yang kanan sekali. 5P3. Tu cikgu bagi contoh 5P3. Tekan P dulu mula-mula. Tekan P pula. Tekan 5 dulu. Cikgu highlight hijau tu. Okay, 5 tu. Lepas tu P tu mesti 2 button. Shift dengan simbol darab. Shift dengan simbol darab. Kalau C tadi simbol bahagi. Kalau P simbol darab. Lepas tu tekanlah nombor 3. Lepas tu tekanlah sama dengan. Dapatlah jawapan dia. Okay, jadi dekat sini awak akan tekan awak tekan 6, awak tekan P, awak tekan 4. So jawapan dia awak akan dapat 360. Cikgu, ada orang tanya kenapa kena guna P. Okey, kenapa kita guna P? Kenapa P bukan C ke? Kita ada 2 je tau. Kita ada cuma ada 2 je. Kita ada C dan kita ada P. Apa beza C dengan P? Good question. C tu kita pilih, C tu kita guna hanya untuk gabungan. Kita nak pilih je, kita bukan nak susun. Contoh tadi, cikgu patah balik soalan tadi boleh Cikgu buka sekejap soalan gabungan kat atas tadi. Kita nak pilih soalan nombor 1 tu. Kita nak pilih jawatan kuasa yang terdiri daripada 5 orang ahli, daripada 8 orang. So bayangkan ada 8 orang duduk sekelompok. Cikgu pun tarik-tarik je. Meh, awak 1, 2, 3, 4, 5. So cikgu pilih je. So itu kita guna C. 8, C, 5. Okay. Cikgu pilih je. Meh semua masuk van. Masuk. Gitu. Kalau P ni dia melibatkan arrangement. Melibatkan susunan. Jadi kita patah balik soalan kita tadi. Okay. Sebab dia nak buat satu nombor 4 digit. Dia melibatkan susunan. Dia boleh jadi contoh cikgu pilih nombor 1, 2, 3 dan 4. Dia cikgu susun begini. Dan dia boleh jadi cikgu susun 1 dulu, baru 3, baru 2, baru 4. So dekat sini maksudnya susunan matters. So bila susunan matter, maksudnya susunan tu diambil kira, kita akan guna P. P ni adalah permute. Permute means kita pilih dan kita susunkan dia. Boleh faham tak? Siapa yang bertanya tadi cikgu tak tengok chat lah. Dia tanya tadi. Dia okey tak? Boleh faham tak dia? Boleh juga tahu satu cara lagi, awak tak nak guna 6P4, awak boleh guna C. Tapi macam mana? Awak guna 6C4 tapi tak settle lagi. Dia ada sambungan kat belakang dia. Sambungan dia apa? Darab 4 faktorial. Cuba awak tekan kalkulator, dia akan dapat jawapan yang sama juga, 360. Apa maksud 6P4? 6P4 adalah daripada 6 saya pilih dan susunkan 4 objek. Apa maksud 6C4 darab 4 faktorial? 6C4 bermaksud daripada 6 saya pilih dulu 4 dan 4 faktorial tu merujuk kepada kita menyusun 4 nombor yang dipilih tadi secara sebaris. Boleh make sense tak? Boleh. Perlukan respon lah yang ni. Faham tak sekarang beza antara 6P4 dengan 6C4 darab 4 faktorial? Dalam exam dua-dua boleh pakai. Awak nak pakai belah kiri ni pun boleh, awak nak pakai belah kanan pun boleh. Ikutlah yang mana yang awak terfikir masa tu. Okay? So kalau okay, kita move kepada soalan nombor 2. Tapi habis dah ruang cikgu pakai ni. Cikgu tambah slide kosong kejap. Tak apa, cikgu duplicate je ni. Sekejap tau, sekejap.
Cikgu padam jangan risau, dia dah ada tadi dekat slide yang sebelumnya. So ini untuk soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 1 tadi cikgu tinggalkan kat sini, dia punya jalan kira. So ini soalan nombor 2. Satu kod 4 huruf dibentuk dengan menggunakan huruf dalam perkataan kembang. So dalam kembang tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 huruf. Dalam kembang dia ada 7 huruf, tapi kita nak pakai 4 je. So bermaksud daripada 7 huruf tu kita perlu pilih dulu 4. So 7C4. Lepas pilih buat apa? Kita bukan nak pilih je, kita pilih dan kita nak membentuk kod. Bila nak membentuk kod maksudnya kita nak kena susun dia sebaris. So bila kita nak susun tu barulah kita sambung lagi. Darab 4 faktorial. So cuba awak semak dapat jawapan berapa. Cuba tekan kalkulator. So bila awak tekan kalkulator, sepatutnya awak dapat 840. So kalau awak tak nak guna 7C4 ni, 7C4 darab 4 faktorial ni, awak boleh guna juga terus 7P4. So dia akan menghasilkan jawapan yang sama, 840. Okay. So kalau C sahaja tu, pilih sahaja. Kalau C campur dengan faktorial tu maksudnya dia pilih dan susun. Kalau tak nak guna C dengan faktorial, pakai P terus. Dia akan hasilkan jawapan yang sama. Boleh So cikgu dah bincang 3 kes lah. Kes yang ketiga ni ada 10 objek. Pilih 5 saja. Lepas tu nak susun sebaris. Jadi cara kira dia ialah awak boleh buat 10 P5. Kalau tak nak 10P5, boleh buat 10C5 darab 5 faktorial. Ini juga tak nampak. Gitu. 10P5. Kemudian satu lagi kes ni, kes yang bawah sekali ni, tak ada dalam buku galus awak, tak ada soalan tapi cikgu tambah je. Okay, tapi benda ni sama je. Ada 10 objek, pilih 5. Tapi 5-5 tu nak susun dalam bulatan. Maksudnya awak kena buat apa? Awak kena buat yang ni 10C5. Yang ni awak tak boleh guna P. Sebab apa? Sebab bulatan ni kita nak susun tu kita kena kurangkan 1. Macam tadi. Kalau nak susun sebaris 10 faktorial. Bila nak susun dalam bulatan dia kena jadi 9 faktorial. Jadi kat sini kita kena pakai faktorial. Jadi ada 10 objek, awak nak pilih 5, 10, choose 5. Lepas tu bila awak nak susun dia dalam bulatan, awak jangan guna 5 faktorial tapi awak guna 4 faktorial. Boleh faham tak? Diam terus ni. Diam tanda setuju ke? Boleh faham cikgu. Okay, thank you. So cukup, kat sini cikgu bagi 3 kes je lah sebab dalam buku galus awak ni memang dia bagi 3 kes tu je. Okay, ada. Kalau awak tengok dalam buku galus awak, cuba belik sekejap. Awak ada lagi muka surat 42, 43, 44. Sikit je nak habis dah. So cikgu tanya awak nak break dulu sekejap 2 minit 3 minit ke nak sambung terus? Cikgu okey je mana-mana. Tengok chat apa ni. Wah, ada apa ni susunan perkataan objek nilai agama. Apa Edit tulis apa tu ya? Cikgu. Saya ada soalan cikgu. Ya je. Okay. Saya tak faham sangat yang dia kata pilih 5 daripada 10 tu dengan susunan sebaris ataupun dengan susunan bulatan. Macam mana nak kira? Ataupun dia guna yang cuba cikgu slide. Ni ke? Awak perlu bila awak dapat soalan, awak kena tengok dia nak susun sebaris ke dia nak susun dalam bulatan. Itu yang penting. Okey. So awak tengok dululah dia bagi berapa objek, dia nak susun berapa. So contoh pertama cikgu tadi tu ada 10 objek. Dia nak susun semua 10-10 tu. Dia nak susun sebaris. So 10 faktorial je. Okay, straightforward. Tapi kalau dia nak susun 10 objek tu dalam bulatan, jawapan awak kena buat 9 faktorial. Itulah mungkin awak cakap kenapa kena tolak 1 cikgu. Itu yang cikgu tak nak bincang kat sini tu sebab dia lambat kalau nak tunjuk sebab cikgu kena tunjuk gambar rajah.
baru awak nampak kenapa dia kena guna 9, tak boleh guna 10. Okay, sebab tu cikgu kata yang tu KIV dalam kelas dia, ataupun awak jumpa cikgu kat bilik guru ke bila-bila nanti. Okay, boleh tak? Cuma awak kena kena bear in mind, kalau dia sebut je dalam bulatan, nak cari bilangan cara tu kena kurang satu daripada bilangan objek yang ada. Kalau objek ada 10, awak buat 9. Kalau objek ada 9, awak buat 8. So contohnya last kali tadi ada 10 objek. Ni anak panah last kali kat bawah ni. Ada 10 objek. Cikgu nak pilih 5 je. Lepas dah pilih 5 tu, nak susun 5-5 tu dalam bulatan. Tapi cikgu tak buat 5 faktorial. Cikgu akan buat 4 faktorial. Daripada 10, cikgu memang choose 5. 10 choose 5. Tapi bila nak susun dia dalam bulatan, cikgu susun dia 4 faktorial. Boleh So tadi cikgu nampak komen kata sambung je. So kalau ni cikgu sambung je lah. Boleh Boleh. Muka surat 42. Buku galus awak muka surat 42. Soalan E. Okey, E ni dia dah masuk kepada pilih atur, ada objek secaman. Secaman ni maksud dia serupa ataupun identical. Okey, kalau tengok huruf A semua sama je. Tak boleh bezakan pun. Tulisan cikgu ni boleh bezakan, tapi kalau tengok dalam A tu tak boleh beza. Semua kalau ada 4A ni sama je, 4-4 itu kita panggil objek secaman, identical. Kembar seiras tak kira identical dia ada part yang lain. Okey, so ni tadi cikgu khaskan untuk semua objek ni adalah objek yang berbeza. So case yang sekarang ni dia ada objek yang identical. So soalan nombor 1, cari bilangan pilih atur untuk menyusun perkataan yang diberi dalam sebaris. Perkataan dia sukses. So sukses ni dia ada sebanyak 7 huruf kalau awak kira. Sekejap. Auto off lagi pen cikgu. Auto off kan bateri ni. Okey, so dia ada sebanyak 7 huruf. So 7 huruf tu cuba awak tengok ada huruf yang sama ataupun identical tu, iaitu S. S. Ada sebanyak 3 S. Apa lagi yang sama? C. Ada 2 C. Okey. So untuk yang ni, kalau kita nak susun benda ni sebaris, kita ada 7 objek. So susunan dia adalah 7 faktorial. Tetapi benda-benda yang identical tu awak perlu bahagi. Awak ada 3 S yang identical. So awak bahagi dengan 3 faktorial. Dan awak ada 2 C yang identical. So awak bahagi 2 faktorial. So awak tekan kalkulator je yang ni. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 420. Tekan di atas dulu. Tekan 7 faktorial dapat berapa. Tekan baik bawah 3 faktorial darab 2 faktorial dapat berapa. Okay, so jawapan akhir dia awak akan dapat 420 pula. 420. Cikgu. Tadi yang rumus kau bagi kat chat tu, itu dia punya rumus. Rumus mana? Mana satu? Yang tadi yang kau bagi kat chat tu untuk yang E. Cikgu awak bagi kat chat. Awak bagi kat chat. Okey, sorry sebab cikgu tak tengok chat ni. Cikgu full screen cikgu punya PowerPoint ni. N faktorial berkaitan dengan F faktorial darab B faktorial darab sampai ni. Bergantung pada berapa objek dia ada pengulangan. Okey. Kawan-kawan dapat ke tu? Dapat. Okey, nombor 2. Teruskan nombor 2. 4 batang pen biru dan 2 batang pen merah. So macam mana kita nak susun? So bila 4 batang pen biru ni kita anggap dia macam macam identical lah. Okey. So 4 batang pen biru dan 2 batang pen merah ni kenapa pen cikgu ni? Okey, kalau ikutkan 4 tambah 2, so awak ada 6 item lah sebenarnya. So awak nak menyusun 6 item. So 6 item maksudnya 6 faktorial. So cuba tekan kalkulator, 6 faktorial. So 6 faktorial, lepas tu 4 batang pen biru tu adalah 4 objek yang identical tu. Okay, so 4 faktorial dan 2 batang pen merah tu pun identical. So dia adalah 2 faktorial. So awak tekan je kalkulator, awak akan dapat jawapan dia
15. So kat sini ada 2 je soalan sebab secaman ni tak susah pun. Awak bahagi je. Apa-apa yang identical tu awak bahagi je. Okey, lepas tu barulah masuk kepada benda yang ni pilih atur bersyarat. Okey, so soalan dalam exam banyaknya yang pilih atur bersyarat ni lah. So ini contoh. Contoh nanti awak tengok sendirilah kemudian. Okey, cikgu tunjuk soalan dulu. Muka surat 43. Okey, soalan pertama dia kata huruf dalam perkataan banding disusun dalam satu baris dengan keadaan susunan bermula dan berakhir dengan vokal. So bila dapat soalan macam ni, awak kena pay attention dekat syarat dia. Bermula dan berakhir dengan vokal. Dalam perkataan banding ada berapa huruf? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Maksudnya ada 7 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dia syaratkan mesti bermula dan berakhir dengan vokal. Mana vokal? Ada berapa vokal? Ada 2 vokal. Iaitu A dengan I. So 2 vokal maksudnya 5 lagi tu adalah konsonan. So dia dah bagi syarat mula dengan akhir mesti vokal. Maksudnya kat sini mesti vokal, kat sini mesti vokal. So bila syarat ada macam ni, so kita kena fokus dekat tempat yang ada syarat tu dulu. So kita kena fill in yang mula-mula dulu, sebelah kiri dulu dengan fill in yang sebelah kanan dulu. Yang paling kiri dan yang paling kanan. So kita fill in dulu yang ni, yang paling kiri ni. Macam kita buat yang mula-mula tadi tu, soalan bermula tadi. Penuhkan tempat pertama dulu. Tempat pertama ni dia nak vokal. Berapa pilihan vokal yang kita ada? Kita ada pilihan sebanyak 2. Dekat petua pendaraban yang kita buat tadi tu, mula-mula tu. Lepas kita dah isi 1 kat situ, maka kita akan tinggal berapa lagi? Kita akan tinggal 1 je lagi vokal dekat sini. Yang ni boleh faham? Okay, selesai dah kita isi yang paling kiri dan paling kanan, barulah kita isi yang di tengah-tengah ni. Sebab kita dah settle dah dengan syarat yang dia bagi tu. Dia kata mesti mula dengan vokal, mesti berakhir dengan vokal. Settle dah. So baru kita isi yang tengah-tengah. So yang tengah-tengah nak isi apa? Mestilah kena isi dengan 5 konsonan. So 5 konsonan tu, okay, cuba kita isi tempat yang ni, tempat yang kedua ni. Apa pilihan yang kita ada? Pilihan yang kita ada adalah sebanyak 5 pilihan. Pilihlah 1, letak kat situ. Lepas dah pilih 1, nak isi tempat seterusnya ada sebanyak 4 pilihan. Pilih 1, letak kat situ. Ada 4 pilihan. Lepas dah isi situ, nak isi lagi yang kat sebelah dia. Dah ada tinggal berapa pilihan? Tinggal 3 pilihan. Sini tinggal lagi 2 pilihan. Sini tinggal lagi 1 pilihan. So guna petua pendaraban, jawapan awak ialah 2. Ambil daripada depan ni. Ambil daripada depan sampai ke belakang. 2 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 darab 1. Panjang tak? Panjang lah. Tapi awak boleh ringkaskan dia. Nak ringkaskan macam mana? Yang cikgu highlight kuning ni, kalau awak perasan, itu adalah 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah 5 faktorial. Yang cikgu highlightkan hijau ni, 2 darab dengan 1 adalah 2 faktorial. Jadi awak boleh ringkaskan jawapan awak sebagai 2 faktorial darab dengan 5 faktorial. Jadi jawapan awak akan dapat 240. Macam tu. Ni kalau pilih atur bersyarat. Boleh? Boleh. Okay, good. Boleh cikgu. Okay, thank you. Okay, soalan nombor 2. Terdapat 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan akan ditempatkan di atas 6 buah kerusi dalam sebaris. So dia dah cakap dah 6 buah kerusi. So kita letaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 orang perempuan.
ada 4 orang lelaki. Apa syarat dia? Syarat dia kata cari bilangan cara mereka boleh duduk jika murid perempuan ditempatkan di kedua-dua hujung. Maksudnya sini mesti nak perempuan. Sini mesti nak perempuan. Yang tengah-tengah tu baru lelaki. So samalah kes macam tadi. Kita kena fill in yang hujung dengan hujung dulu. So kita penuhkan yang ni dulu. Tempat yang pertama. Kita ada berapa pilihan perempuan? Kita ada 2 pilihan. Yang cikgu tulis 2 kat sini ni bukan kita ambil 2-2 orang. Ini berapa banyak pilihan yang dia ada. Dia ada 2 pilihan. Tapi kita cuma masukkan berapa? Masukkan 1 je. So kita nak penuhkan pula yang belakang ni, yang hujung sebelah kanan ni. Kita tinggal berapa pilihan? Kita cuma tinggal 1 je. Sebab apa? Sebab 1 tadi dah masuk dekat hujung sebelah kiri. So tak ada pilihan lain dah. Ada 1 je pilihan kat situ. Tapi dekat tengah-tengah ni kita ada apa? Kita ada 4 faktorial. Sebab apa? Sebab nak penuhkan kerusi yang kedua ni, kita ada 4 pilihan lelaki. Lepas tu dah masuk 1 kat sini, kita nak masuk ke tempat yang seterusnya, kita ada 3 je pilihan lelaki. So dia dah, seorang dah masuk lagi, tinggallah pilihan dia 2. Masuk seorang lagi, dia tak ada pilihan dah, tinggal 1 tu je lah. So dalam rumus pendaraban tu, awak akan darab semua. 2 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1, darab 1. Ataupun awak boleh ringkaskan dia sebagai 2 faktorial darabkan dengan 4 faktorial. 2 faktorial cikgu dapat daripada mana? Yang cikgu highlight hijau tu. 2 darab 1. 4 faktorial cikgu dapat daripada mana? Yang cikgu highlightkan kuning tu. 4, 3, 2, 1. Okay? So jawapan awak adalah 2 faktorial darab 4 faktorial. Jawapan dia ialah 48. Okay, so ini adalah case kalau dia bagi syarat macam ni. Syarat hujung dengan hujung macam tu. Kemudian dia sebenarnya soalan banyak sangat. So macam Cikgu Rahimi tulis dekat chat tadi kan. Cikgu Rahimi kata dia share banyak dah soalan-soalan percubaan. So awak buatlah sebab pelbagai gaya soalan ada untuk topik pilih aturan gabungan ni. Cikgu nak tanya. Iya boleh. Yang soalan tentang manik rantai tu ada ke cikgu? Manik rantai? Manik rantai mana ya? Soalan Sebab mana dia soalannya ni sebab dia ada melibatkan pengulangan juga tu. Manik rantai. Soalan kat mana ni? Yang bukan dekat buku ni. Sebab dia tak ada mention. Yang bukan dekat buku awak bagi kat mana? Soalan-soalan trial. Oh, bolehlah keluar. Boleh je keluar tu. Yang ni hari ni cikgu bincang yang soalan-soalan dalam buku galus kita je dulu. So nanti awak carilah soalan dekat pelbagai jenis buku, macam-macam soalan yang awak akan jumpa. Okay? So ni kita teruskan lagi. Ada contoh ni nanti pun contoh awak tengok kemudian. Sebab ada jawapan semua kan. So awak boleh cuba buat nanti. Tutup jawapan itu, cuba buat. Tengok dapat jawapan sama dengan dia tak. Nombor 3. Terdapat 3 orang murid lelaki. Betul sama. Terdapat 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan duduk di atas 5 buah kerusi. So sekarang ni dia sediakan 5 buah kerusi. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam sebaris dengan keadaan 2 orang murid perempuan itu mesti duduk sebelah menyebelah. So soalan sukalah bagi soalan macam ni. Dia ada 2 perempuan. Dia ada 3 lelaki. 2 perempuan ni mesti nak sebelah menyebelah, dia tak nak terpisah. So case macam ni, kalau dia tak nak terpisah ni, nak sebelah menyebelah ni, awak ikat dia. Okay, so kalau tengok kat sini 2 perempuan dengan 3 lelaki, dia maksudnya awak akan ada kat sini 5 item. Betul tak? 2 tambah 3, 5. Tapi bila dia nak duduk sebelah menyebelah tu, 2 perempuan tu, awak ikatkan dia. Awak ikatkan dia bersama, so awak jadikan dia 1 item. 2 perempuan tu ada ikat dia jadi 1 item. So yang 3 lelaki ni dia tak diikat-ikat, dia masih lagi 3 item lah. Jadi sekarang ni kita bukan nak susun 5 item dah. Kita nak susun 4 je item. So instead of 5 ni, kita bukan nak susun 5 dah. Kita anggapkan macam kita nak susun 4 sahaja. Okay, ini case macam mana? Case kalau orang tu memang nak duduk sebelah menyebelah, tak nak berpisah. Ikat. Okay. 2P ni ikat cikgu tulis. Jadi 1 item. So 3L tu masih kekal 3 item. So kalau kita nak susun dia sebaris,
Tempat pertama ada 4 pilihan. Tempat kedua ada 3 pilihan. Tempat kedua ada 2 pilihan. Tempat pertama ada 1 pilihan. Dia seolah-olah daripada 4 item tadi semua kita nak susun, maka susunannya adalah 4 faktorial. 4 faktorial ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada nak susun 4 item tu. Tapi awak jangan lupa dalam 4 item ini ada sepasang manusia yang diikat tadi tu. Kita dah ikat tu. 2 orang tadi tu yang konon-konon tak nak berpisah tu. Walaupun kita ikat dia, hakikatnya dia masih dua orang. Dan 2 orang ni pun dia ada susunan dia tersendiri. Mungkin kita ikat dia A dekat sebelah kiri, B kat sebelah kanan. Mungkin juga kita ikat dia B kat sebelah kiri, A dekat sebelah kanan. So antara 2 orang ni pun dia ada susunan dia tersendiri. So bila ada 2 makhluk kat sini, maka susunan dia adalah 2 faktorial. Jadi jawapan dia adalah 4 faktorial, 2 faktorial. Darab dah tu. Jadi jawapan dia ialah 48. Boleh faham tak? Kalau ada 3 orang yang nak duduk sebelah menyebelah, so awak ikat 3-3 tu. Okay? Awak ikat 3-3 tu jadi satu item, tetapi awak kenalah consider juga dalam 3-3 orang tu ada susunan dia tersendiri, so dia ada 3 faktorial. Ini 2 faktorial. Kenapa? Sebab yang diikat bersama tu 2 orang sahaja. Kalau dia 3 orang, 3 faktorial. Boleh ke? Boleh. Kita tengok satu lagi. Satu lagi contoh. Ni pun sama juga. Huruf dalam perkataan lanjut disusun dalam satu baris dengan keadaan huruf vokalnya mesti disusun sebelah menyebelah. So another one sebelah menyebelah. Siapa sebelah menyebelah? Vokal. So lanjut tu kita ada 1, 2, 3, 4 konsonan. 4 konsonan, 2 vokal. So 2 vokal ni lah yang kita nak ikat. So asal-asalnya 4 campur 6 kita ada 4 campur 2 kita ada 6 item. Tapi bila 2 vokal tu dah diikat jadikan dia satu item, maka dia jadi 1 plus 4. 1 tu merujuk kepada 2 vokal yang telah diikat menjadi 1. 4 tu merujuk kepada konsonan tu yang kita tak ikat, dia bebas. Jadi sekarang kita nak susun 5 item. Cara kita nak menyusun 5 item adalah 5 faktorial. Tetapi awak jangan lupa yang diikat tadi tu. Vokal yang diikat bersama tu dia ada susunan dia tersendiri juga. So susunan dia disebabkan dia 2 barang, maka dia adalah 2 faktorial. Kalau dia 3 barang yang diikat bersama, 3 faktorial. Kalau dia 4 barang yang diikat bersama, 4 faktorial. Okey? Jadi jawapan dia adalah 5 faktorial darab 2 faktorial. Jawapan dia 240. So ada satu je lagi helaian. 4 soalan. Lepas tu kita habis lah bab ni. So cikgu teruskan Okey. Boleh cikgu. Okey. Soalan nombor 1. Cari bilangan nombor melebihi 5,000 yang dapat dibentuk dengan menggunakan digit 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada berapa digit kat situ? Ada 5 digit. Bila 5 digit, kalau nombor yang lebih daripada 5,000, dia boleh jadi 2 kes. Kes 1, kalau nombor tu adalah nombor 4 digit. Kes kedua adalah kalau nombor tu nombor 5 digit. Sebab apa? Sebab pilihan yang dia bagi kat kita ni ada 5. 3, 4, 5, 6, 7 ada 5. Ada 5 benda, 5 item. So kes pertama ni kalau nombor tu 4 digit, maksudnya dia begini. 1, 2, 3, 4. Kalau kes kedua soalan dia nombor dia ada nombor 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa cikgu consider 4 digit dengan 5 digit je? Kenapa cikgu tak consider 3 digit? Kalau 3 digit tu dah tak boleh lebih daripada 5,000 dah. Dia ada syarat kat sini.
Syarat dia mesti lebih daripada 5,000. 5,000 tu dah 4 digit. So dia hanya boleh 4 digit, 5 digit. Dia tak boleh ke bawah lagi. Kenapa tak 6 digit? Macam mana nak 6 digit? Nombor dia bagi kat kita pun 5 je. Okay, faham So kes 4 digit, kalau dia nak nombor tu melebihi 5,000, jadi nombor yang dekat depan ni, syarat tu secara automatik kena tengok dekat depan ni. Nombor dekat depan ni mestilah nombor 5, 6 ataupun 7 sahaja. Boleh tak kita letak nombor 3? Tak boleh. Nanti dia jadi 3,000 something. So tak lebih daripada 5,000. Boleh tak kita letak nombor 4? Tak boleh. Nanti dia akan jadi 4,000 something. So itu tak lebih daripada 5,000. Jadi nak jadikan dia lebih daripada 5,000 nilai dia tu, kita hanya ada 3 pilihan. 5, 6 ataupun 7. Maka cikgu akan tulis kat sini. Saya mempunyai 3 pilihan. Okey? Lepas tu, lepas cikgu dah pilih satu nombor untuk duduk di depan sekali ni, dah settle dah lah syarat tu. 3 nombor kat belakang ni, tak ada masalah dah nak letak nombor apa-apa pun. Okay, so daripada 5 digit yang cikgu, yang dia bagi dekat kita tu, kita dah pilih satu. Lepas tu, kita nak isi tempat yang kedua tu, kita ada berapa pilihan? Tak tahu tak boleh follow cikgu ke tak ni. Cikgu sudah dah habis slow dah cikgu explain. 5. Untuk tempat pertama, kita hanya ada 3 pilihan, iaitu sama ada letak nombor 5, letak nombor 6 ataupun letak nombor 7. Macam tu, okey. Lepas tu bila kita dah isikan tempat pertama tu, tempat pertama dah settle, kita nak isikan tempat kedua, kita ada sebanyak 4 pilihan. Kenapa kita ada 4 pilihan? Iyalah, asal-asalnya kan ada 5 digitnya. Dah masuk dah tempat pertama tu, satu dah masuk ke tempat pertama, tinggallah lagi 4. Nak masuk ke tempat yang seterusnya pula, tinggallah lagi 3. Nak masuk ke tempat lagi satu pula, tinggallah lagi 2. Jadi jawapan dia adalah 3 darab 4 darab 3 darab 2. Okey, jawapan dia adalah 72. Boleh? Kalau 5 digit pula, tak ada masalah. 5 digit ni tak perlu ada syarat apa-apa pun. Sebab 5 digit tak kisahlah nombor mana pun kat depan sekali. Nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6 ke, nombor 7, confirm dia memang lebih daripada 5,000. Sebab ini kalau 5 digit maksudnya dia dah puluh ribu. Maksudnya kat sini dia tak ada apa-apa syarat. So kat sini untuk 5 digit, awak boleh terus bagi jawapan 5 faktorial. Kenapa 5 faktorial? Sebab tempat pertama saya ada 5 pilihan, mana-mana pun saya boleh pakai. Lepas saya dah pakai satu, nak isi tempat kedua, saya ada 4 pilihan. Nak isi tempat ketiga, saya ada 3 pilihan. Lepas tu 2 pilihan. Yang last kali tak ada pilihan dah. Satu pilihan je. So 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1, itu adalah 5 faktorial. Sini boleh pakai faktorial. Yang 4 digit kat atas ni tak boleh pakai faktorial. Sebab faktorial tu cikgu kata dia mesti, nombor dia mesti menurun satu. Lepas tu dia mesti berakhir dengan 1. Okay. So bila ada 2 kes ni nak buat apa? Kita kena tambah. Jawapan untuk kes pertama kita tambah dengan kes yang kedua. Maka jawapan awak di sini adalah 72 ditambah dengan 5 faktorial tadi. 5 faktorial kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 120. Jadi jawapan awak ialah 72 tambah dengan 120. Jawapan awak akan jadi 192. So itu jawapan dia. Okey. Soalan kedua. Cari bilangan nombor ganjil melebihi 4,000. Awak ingatkan cikgu bagi link kehadiran ya kejap lagi lepas habis ni. Cari bilangan nombor ganjil melebihi 4,000 yang dapat dibentuk dengan menggunakan digit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang awak tengok syarat dia dah jadi ada 2 dah. Syarat dia satu dia nak nombor ganjil. Satu lagi dia nak mesti lebih daripada 4,000. So bila dia nak lebih daripada 4,000, digit yang dia bagi dekat awak ni ada sebanyak 5 digit. So kalau nak nombor lebih besar daripada 4,000, dia mesti ada 2 kes. So kes pertama adalah kalau dia 4 digit.
1, 2, 3, 4. Okey, 4 digit kes pertama. Sama macam tadi jugalah. Kalau kes kedua, dia mesti 5 digit. Okey, sebab apa? Sebab kita nak nilai dia lebih daripada 4,000. So dia tak boleh 3 digit. Kalau 3 digit tu dia baru ratus. Nak jadi 4,000 mesti dia ada 4 digit. So kes pertama dulu, kita fokus kepada yang 4 digit dulu. Tapi dia ada syarat lain pula. Syarat dia mesti nombor ganjil. So ganjil atau genapnya nombor ni dia bergantung kepada nombor dekat belakang. Kalau ganjil, nombor kat belakang tu mesti nombor ganjil. 1, 3, 5. Kalau genap mesti 2, 4, 6, 8. Maksudnya dekat hujung sekali ni, kita kena fix dekat hujung dulu. Kita kena isi dekat hujung dulu. Sebab nak jadikan dia ganjil. So dekat hujung ni saya ada sebanyak berapa pilihan? 2 sahaja pilihan. Iaitu sama ada nombor 1 ataupun nombor 3. 2 tu je yang ganjil. So saya ada 2 pilihan. So saya kena daripada 2 pilihan tu saya kena pilih 1 letak dekat hujung sana. Lepas saya dah settle dah letak dia. So yang depan ni tak ada masalah ke ada masalah? Ada masalah juga. Sebab dia kata dia mesti nak lebih daripada 4,000. So kalau lebih daripada 4,000, dia nombor yang boleh masuk dekat depan ni cuma nombor 4 ataupun 6. Dekat sini. Dia cuma ada nombor 4 ataupun nombor 6. Dia tak boleh letak nombor 1, nanti dia jadi 1,000 lebih. Dia tak boleh letak 2, nanti jadi 2,000 lebih. Dia tak boleh letak 3, nanti jadi 3,000 lebih. So dia boleh hanya pakai hanya 4 ataupun 6. Bermaksud di sini saya ada sebanyak 2 pilihan juga. So 2 pilihan di depan, 2 pilihan di belakang. Okay. So daripada 5 digit, saya dah masukkan 1 dekat depan, tolak 1. Saya dah masukkan 2 dekat belakang, saya dah masukkan 1 nombor kat belakang, tolak lagi 1. So tinggal lagi baki 3. Baki lagi 3 tu saya penuhkan dekat sini. Saya nak penuhkan tempat duduk sini. Saya ada 3 pilihan. Lepas tu saya dah pakai 1. Saya nak penuhkan lagi kat sini. Saya tinggal 2 pilihan. Jadi jawapan dia ialah 2 darab 3 darab 2 darab 2. Jawapan dia ialah 24. Ini kes mana? Kes pertama. Kes yang kedua, kalau kita buat nombor 5 digit. So kalau kita nak buat nombor 5 digit, dia tak ada syarat dah dekat depan ni. Dekat depan sekali ni tak ada syarat dah. Sebab nombor 5 digit ni dah nombor puluh ribu. Bila nombor 10,000 sah-sah dah dia lebih daripada 4,000. So depan tak ada syarat. Yang ada syarat adalah dekat belakang. Dia mesti nombor ganjil. Nombor ganjil apa pilihan kita? Kita ada 2 je. Sama ada 1 ataupun 3. Bermaksud di sini saya ada 2 pilihan. Kat situ je syarat dia. Kat depan tak ada masalah dah. Daripada 5 digit saya dah letak 1 nombor dekat belakang sekali, maka saya tinggal 4. So kat sini nombor depan sekali ni saya ada 4 pilihan nombor. Bila saya dah masukkan 1 kat situ, nombor seterusnya ada 3 pilihan. Nak letak dekat tempat seterusnya ada 2 pilihan. Kat sini ada lagi 1 pilihan. So 4 darab 3 darab 2 darab 1 adalah 4 faktorial. Darab dengan belakang tu ada 2. So 4 faktorial darab 2, jawapan dia adalah 48. Okay, maka nak buat apa dengan 2 tu? Awak kena tambah. Kes 1 kena tambah dengan kes 2. Okay, jadi tadi kita ada 24 jawapan dekat sini. Awak perlu tambahkan dengan 48. Maka jawapan akhir kita ialah 24 tambah 48 sama dengan berapa? 72. So jam dah tepat-tepat 11.59. Yang bawah tu yang bahagian H tu sikit sangat je lagi tu. Tak apalah, later lah. Ataupun kalau awak tengok sendiri pun cikgu rasa awak boleh faham. Cikgu rasa cikgu berhenti kat sini. Tapi tunggu sekejap, cikgu nak bagi link kehadiran. Sementara tu ada tak awak nak tanya apa-apa? Rasa tak ada dah lah kan? Tak ada, faham itu. Tak apa, nanti
Yang penting kita settlekan, habiskan bab ni. So nanti dalam kelas kita boleh tambah-tambahkan soalan je. Kejap ya, cikgu ambil ni copy link kehadiran. Minta maaf lah ya, memang tak ada break, tak ada apa. Lepas tu ngam-ngam sampai pukul 12. Lepas ni awak ada kelas lain lagi kan? Okay, so cikgu dah share link kehadiran dekat bahagian komen. Dapat tak? Cikgu, saya ada soalan. Ya. Kenapa kes 1 tu kena tambah dengan kes 2? Kes 1 kena tambah kes 2. Okey. Kejap, okey. Memandangkan sekarang dah pukul 12. So siapa yang dah isi borang kehadiran tu, dah isi kehadiran. Cikgu lupa ambil gambar lah. Sekejap boleh tak? Sekejap, jangan keluar lagi. Cikgu nak snapkan sekejap please. Tunggu sekejap ya. Nanti bukti kita buat kelas. Nanti kan tak ada bukti. Sekejap tau. Mana participants kita? 99 orang. Alhamdulillah. Okey. So siapa yang dah isi borang kehadiran? Siapa yang dah tak ada soalan apa-apa nak tanya? Betul ke cikgu share kehadiran awak tu? Form 5? Untuk hari ni? Betul. Okey. So isi kehadiran. So kalau dah tak ada apa-apa, awak dah boleh end call. Terima kasih sebab datang kelas hari ni. Apa-apa nanti kita bincang balik dekat kelas So untuk siapa-siapa. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Boleh tak? Bye. Bye. So Hel boleh tunggu sekejap kot kalau nak tanya kan? Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Bye. Hel, soalan dia tadi apa Hel? Kenapa kena tambah Okey, sebab soalan mana tadi awak tanya? Nombor ganjil ni Okey, sebab dia ada 2 kes lah. Dia kes pertama atau kes kedua. So, kes pertama begini bilangan dia. Kes kedua begini bilangan dia. Jadi awak kena tambah lah. Awak tak boleh nak anggap benda tu boleh dibentuk guna kes pertama je. Tak boleh nak anggap benda tu boleh dibentuk menggunakan kes kedua saja. Faham tak? Nak buat nombor ganjil melebihi 4,000 menggunakan digit-digit yang dia bagi tu boleh jadi nombor ribu ataupun puluh ribu. So atau tu kalau dalam kita kan belajar dalam kebarangkalian dan probability, kalau atau tu kita mesti tambah. Kalau dan kita mesti darab. Macam tu. Jadi kedua-dua kemungkinan tu perlu ditambah. Okay? Sebab nak buat nombor tu dia berkemungkinan nombor 4 digit dan ataupun dia berkemungkinan nombor 5 digit. So dua-dua tu awak kena tambahkan kebarangkalian tu. Faham tak Hel? Alright cikgu, saya dah faham dah cikgu. Alhamdulillah cikgu. Okey. Cikgu, nak tanya lagi boleh? Soalan lain, ya. Yang nombor 2 tu kan, kalau saya modify soalan dia kan, menggunakan digit 1, 2, 4, 5, 6. Kalau 5 ni dia dah lebih daripada 5,000 dah, 4,000 dah. Satu lagi dia nombor ganjil. Kalau digit dia 1, 2, 4, 5, 6. Tapi soalan nombor 2? Soalan mana ni? Soalan nombor 2 tapi aku modify sikit. Okey, maksudnya yang ni lah, cari bilangan nombor ganjil lah. Masih melebihi 4,000 ke? Masih melebihi 4,000. Okey, masih melebihi 4,000. So, guna nombor 1, 2, 4, 5, 6. Kalau untuk kes 2 ni tak ada masalah Frederick sebab dia 5 digit. Bila 5 digit dia sasar dia 10,000. Bila sasar dia 10,000, dia dah melebihi dah 4,000 tu. Confirm lebih. Faham tak? Kalau yang 4 digit? Kalau 4 digit tu then it matters lah. Kalau Frederick nak guna 1, 2, 5 dengan 6 1, 2, 4, 5, 6. 3 tu tak ada. 3 tak ada. 2, 4, 5, 6. That means yang dekat depan tu dia akan jadi 3 pilihan. So instead of number 2, you akan start dengan number 3 lah kat depan tu. Sebab ada 3 pilihan. 4, 5 atau 6. Faham ke? Ya, nombor ganjil?
Nombor ganjil. Okey, lupa pula. 1, 2, berapa tadi? 1, 2, nombor 3 tak ada kan? Maksudnya nombor ganjil tu confirm duduk dekat belakang tu. So yang belakang sekali tu cikgu highlight hijau tu, instead of 2, awak akan letak 1. Sebab dia memang 1 je. You only have one choice je. Nombor 1 tu doesn't mean digit 1. Dia maksud you have one choice only. Boleh tak macam yang ni lah, yang ni ada choice sebab tak ni. Nombor 2 cikgu letak kat tu because you have 2 choices. Either 1 or 3. So 2 choices. Sebab dia apa? Dia kalau nombor so either number 1 or number 3. Sebab dia nombor 5 dia memenuhi syarat 5,000 ke atas, satu lagi dia nombor ganjil. Sorry, 5 kan? Tadi. Alah Fredrik, sorry. Soalan cikgu tak nampak bila tak tulis kat sini. Sorry Fredrik, bagi tadi 3 tak ada tapi ada 5 kan? Maksudnya ganjil tu ada 2 lah, 1 dan 5 kan? So yang itu Fredrik, dia kena pecah kes lagi. Dia kena pecah kes lagi. Kes 1 tu dia kena pecah lagi. Maksudnya banyak lagi. Ya, hujung dia tu Fredrik dah kena set. Kalau hujung dia 1, depan kita boleh pakai 5. Kalau hujung masa belah kanan tu, on the right hand side tu, paling kanan tu dah pakai 5, kat depan tu kita tak boleh pakai 5 lagi. So yang tu kena pecah asing. Dia tak straightforward macam ni. Ya, kena pecah lagi. Ada pecahan dia lagi. Dia jadi dia banyak ni lah. Dia lagi banyak kes. Nanti cikgu tulis tak tulis tak nampak lah. Cikgu tulis dekat kertas nanti. Nanti Fadli tanya balik cikgu dekat dalam kelas tau. Cikgu tunjuk. Okey. Ingatkan cikgu nanti ya. Okey. So ada lagi tak soalan-soalan lain? Jangan lupa isi kehadiran Cikgu, yang soalan manik rantai tu ada ke cikgu? Soalan mana? Soalan yang manik rantai tu. Manik rantai. Cikgu tak tengok soalan dia sebenarnya. Nanti Fredrik share dekat ni kat WhatsApp cikgu. Boleh? Sebab masa tu aku dengan cikgu tuition kan, cikgu dia ada bagi rumus dia. Dia N PR perkan dengan 2A. Nanti tak apa. Nanti Fredrik hantar dekat ni, dekat WhatsApp cikgu tengok. Okey? Boleh Boleh. Okey. Baik, ada lagi tak soalan lain daripada orang lain? Tak ada, berapa orang dia tinggal, 5 orang. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Kalau tak ada apa-apa boleh keluar dulu. Thank you semua. Bye. Bye.